Hello, welcome back to my YouTube channel. Okay, if you guys new, please subscribe and hit the notification bell as well as follow me on social media Usai Kucai, Instagram and YouTube channel Usai Rikamisan. Today Usai nak potong rambut. Sebab rambut Usai ni secara panjang juga lah kan. So saya rasa Usai tak nak serabut, so Usai buatlah hoof cut. Usai nak buat hoof cut, so macam saya tengok banyak video, so saya sudah inspire Usai untuk mengubah lagi cara Usai punya gaya rambut. Sebab sebelum ni dah panjang, lepas tu dah panjang, dah pendek. So sekarang dah panjang balik, kita nak gayakan rambut lain pula bagi fresh dengan kita punya gaya. So jom, okay, sekarang rambut Usai dah basahkan. Tadi dah lepas mandi, tapi Usai basahkan bagi dia nak bagi fresh. Dan Usai nak bagi dia mudah potong, basahkan rambut bagi senang nak potong mengikut bentuk dia dan section dia. So depan ni Usai nak pakai ni, Usai nak pakai penyepit, Usai nak bagi section dia lah, bagi mudah kita nak potong mengikut gaya hoof cut tersebut. Sekarang saya punya rambut dah ada 6 section. Okey, iaitu 1 2 1 2 3 4 5 6. So ada 6 toncet lah kat sini kan. So depan 2, atas 2 dengan tepi sini 2. So yang bawah ni, belakang bawah sekali tu kita biarkan dekat bawah lah, kita tak bagi kacau sikit. So depan ni kita nak potong start daripada depan dahulu. Okey, kita mulakan dengan depan dulu. Kita mulakan depan dulu. Okey, dan so yang depan ni dah siap. Jadi macam ni lah. Okay, after that kita rata-ratakan sedikit. Okay, lepas tu kita buka atas dia pula. Yang sebelah pula. Sebelah ke depan. Sikat dulu. Okay. And then dah siap yang ni. Seterusnya yang terakhir. Yang ni ke depan ni.
yang sebelah ni pula. Lepas tu pergi sini. Lepas tu ini. Okey, siap. Tu yang bawah sekali. Ni pula sebelah sini. Okey. Lepas tu kita pakai Lucy.L ni. Okey. Ni setelah usai dah siap hasilnya. Okey, ni my first time kali pertama usai buat wolf cut macam ni. So nak dia macam, dia taklah wolf cut yang macam tu kan. Dia macam long hair apa? Long hair wolf cut macam tu lah kan. So sebab ni pun saya tengok dekat video banyak video TikTok semua kan. So saya apply dekat semua rambut dan saya rasa dia punya step dia mudah gila. Just korang kena bagikan pada 6 section. Lepas tu korang mula pada depan. Lepas depan dia ikut pada sebelah sini. Dia kena berpandukan kepada guideline daripada kat depan. And kat atas pun sama, yang belakang pun sama. So fokusnya dekat depan sini lah. Tadi kan saya buat dekat depan sini. And then semua yang kat belakang ni kena berpandu kepada depan. And potong-potong, and then lepas dah blow, lepas tu korang macam touch up sikit lah. Touch up sikit mana yang perlu digunting. And hasil dia macam ni. So rambut korang dia macam panjang tapi dia tak panjang belakang. Tapi kalau kat depan dia macam ada layer lah. Dia macam layer macam tu. So saya rasa macam tu je lah ceritanya. Thank you so much pada yang telah menonton. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Jumpa lagi for my next video. Bye bye.